ditemani gunung yang megah di Skardu, ke lembah tenang di Hunza, hingga keajaiban alam di Fairy Meadow, setiapnya membuatkan aku terpaku. Angin gunung yang sejuk, bunyi sungai yang mengalir deras, dan pemandangan puncak yang menyentuh awan, semuanya seakan mengingatkan aku betapa hebatnya ciptaan Tuhan. I never imagined I come this far, standing alone among this giant of nature. This journey isn't just about reaching a destination. It is about discovering how small we are and how great this world can be. Pakistan! Assalamualaikum. So guys, hari ni hari pertama aku dekat Islamabad. Semalam flight aku gerak daripada KL pukul 7.30 sampai Islamabad ni lebih kurang pukul 2 pagi lah. So malam tadi aku tak check in hotel sebab aku fikir ada beberapa jam je untuk aku pergi ke Skardu. So aku tidur dekat airport ni je. Aku punya flight je lagi pukul 10. Pukul 10 aku akan naik flight pergi ke Skardu pula. So sekarang ni aku tengah tunggu masa boarding time lah untuk aku berlepas ke Skardu. So ini adalah keadaan airport Islamabad. Besar airport dia, cantik. Okay lah. Guys, aku cakap kau, orang dekat Pakistan ni memang super friendly lah, aku cakap kau. Tak pernah lagi aku orang stranger ni menyembang aku, sembang, lalas dia panggil kawan dia, dia bagi duit, so beli makanan untuk aku. Baik gila. Itu satu tau. Hari ni saja tak sampai berapa jam aku sampai airport ni, dah 5 orang tegur aku. Tegur lah, menyembang, ada yang ajak datang rumah, ada yang belanja makanan. Weh, gila lah. Friendly gila tu orang Pakistan ni. Guys, satu benda rare yang aku nak kongsikan kat korang. Dekat Islamabad ni, dia punya airport ganas tau. Kalau korang parking merata, dia angkut guna forklift mat. Kau tengok, tak bagi cannya, tak ada nak climb dah. Terus angkut je. Kau jangan buat pasal. Datang Pakistan, jangan nak mandai-mandai parking mata-kata. Dia angkut guna ni forklift. Kau tengok berapa banyak kereta dia dah angkut dekat tengah ni. Ni memang rare lah. Kau tengok. Kena angkat guna forklift mat. Your name again? Hussein. Hussein, yo? Sayyid. Sayyid. Hasnan. Asnan. Say welcome to Pakistan. Yes, we welcome you to our country and have a good time here and enjoy, and we welcome you from our heart. Thank you very much. You are a guest. If you want anything, you need to call us. I will give you. If you need any kind of help from us, we are here to help you. Don't worry. You can contact us and we will help you, inshallah. Thank you. Kalau tengok majority kan, boleh kata 90% kalau lelaki semua pakai kurta. Vlog aku kali ni agak susah sikit lah. Sebabnya aku travel seorang.
So tak ada orang tolong pegang kamera, aku kena pegang sendiri. So korang banyak tengok muka aku lah. Tu yang agak boring sikit. Aku jenis malas nak set up ni sebabnya kalau aku letak kamera kan, lepas tu aku nak jalan semula dengan bag aku besar-besar lagi, so dia agak susah lah. So mungkin vlog ni akan banyak tengok muka aku. Okey, ni adalah flight aku yang kedua daripada Islamabad ke Skardu. Yang bagusnya pasal flight PIA ni, setiap kali mula perjalanan, diorang akan membacakan doa. Okey, sedikit info untuk korang. Daripada Islamabad ke Skardu, dia ada dua pilihan. Sama ada korang nak jalan darat ataupun nak naik flight. Kalau korang naik flight, korang boleh rasa sendiri pengalaman naik kapal terbang dengan pemandangan antara pemandangan tercantik di dunia ketika naik flight. Macam sekarang ni korang boleh tengok, aku duduk di belah kanan kapal terbang. Aku boleh lihat Gunung Naga Parbat, iaitu gunung ke-9 tertinggi di dunia. Manakala kalau korang duduk dekat belah kiri, korang boleh tengok Gunung Ketu, iaitu gunung kedua tertinggi di dunia. Tapi bergantung nasib juga lah. Kalau cuaca cantik, insyaAllah korang boleh tengok gunung. Kalau cuaca kurang cantik, tak boleh nak cakap apa lah kan. Tak ada rezeki lah nama dia. So ini kita punya motor hari ni. Kita akan naik motor ni selama 5 hari. Salman and Afaq. Setting kamera dengan phone holder kat motor. So sekejap lagi kita boleh ride dengan aman. Lagi nak setting, minta bag siap-siap lah sebelum kita nak gerak pergi ride. Me handsome? Yes. You? No. You handsome. I'm not. Okay, hi. Okey, lepas turun je daripada flight, aku terus ambil barang dan terus jumpa Mr. Salman. Okey, Mr. Salman ni adalah owner rental bike. Aku dah contact dia sejak aku dekat Malaysia lagi. So, aku tak adalah sampai Pakistan baru nak terkial-kial cari kontak untuk motor sewa. Bukan macam tu lah. Maksudnya aku memang dah ada kontak dan aku dah bagi tahu dia bila aku sampai. Dan bila aku sampai, aku terus boleh ambil motor dan aku boleh terus start travel. Okey, aku sewa motor ni selama 5 hari dan aku pusing sepanjang Gilgit Pakistan ni menggunakan motor yang korang boleh tengok ni lah. Okey, ni adalah itinerary pertama aku. Aku daripada airport Skardu akan pergi ke Siga Village. Dia punya distance lebih kurang dalam 40 km. Jajan ni memang aku bawa directly daripada Malaysia. Memang purposely aku nak bagi dekat budak-budak yang ada dekat Pakistan ni lah. Bukan sebab apa, diorang ni tak macam kita hidup dekat Malaysia. Diorang ni tak berapa berkemampuan. So dengan aku bagi jajan ni, bolehlah sedikit sebanyak bagi diorang rasa happy kan.
China? Oh, no. Malaysia. Huh? Malaysia. Malaysia. Oh, yeah. How are you? I'm fine. You know, Fine. you want? Thank you. Zara. Okay. Thank you. Alright. Kat Pana Desert. Katman Desert. Okay. Thank you. Okay. Apa Ben? Aduh, terbenam pula. Apa? Sekarang ni motor tayar terbenam. Dalam gila pasir dia. So aku nak kena cari orang pula kat padang pasir ni, ya Allah. Macam mana ni? Tak ada orang ni. Tolong! Tolong! Siapa dah aku? Dah tak tentu arah. Hello. Sir, I need your help. Help me. My bike where down here. I cannot move. No problem. You can help me? Is it too heavy? Because the tank, Okay. so it a bit heavy. I think if two people can. No problem. Where are you from? I am from Malaysia. Malaysia. Terima kasih. So you need to turn. Yes. Pull. Okay. Nasib baik ada brother ni, Mat. Kalau tak balik aku duduk kat padang pasir ni. Motor ni memang berat, Cong. Nasib baik dia ni ada. Sorry. Kalau seorang-seorang memang tak larat nak tolak. It heavy because the tank is full. Okay, nice. Lepas dia dah habis tolong aku tu, aku bagilah dia duit kan. Bagilah dia upah. Tapi mati-mati dia tak nak ambil duit aku. Aku memang respect lah orang Pakistan ni. Okay, motor pun dah settle. Now aku sambung perjalanan aku menuju ke Sigar Village. Tapi sebelum tu, ini adalah pemandangan dekat Katpana Desert, tempat yang mana motor aku stuck tadi. Kalau korang boleh tengok kan, dia padang pasir, tapi yang specialnya apa tahu? Waktu winter, dekat padang pasir ni akan dipenuhi dengan salji. Wow, memang rare. Mana ada tempat dia gurun
tapi ada salji. Okay, so sekarang kita berada di Indus River. So sekejap lagi aku nak lintas jambatan ni, naik motor. Tak seram tak Indus River. Tapi warna air dia keruh ke tak tahu dia ada musim ke dia jadi warna biru ke. Tapi tak ada orang kata dia warna biru. Mungkin dia ada musim kot jambatan. Tak tahu nama jambatan ni. Subhanallah. Ya Allah, nikmat apa lagi yang nak didustakan. Assalamualaikum. Come. Take this. Alright. Come on. Shukriya. Come on. Hey, you take. Come. Nahi. Why you play? You play football? Pakistan Zindabad. Zindabad. Ya. Okay. Assalamualaikum. Okay. You? Bye. Gila lah. Macam kat fairy tale, kau tahu tak? Ya Allah, ada juga tempat macam ni ya kat dunia ni. Aku ingat kat syurga je ada benda ni. Hello guys, kita berada di... Aku pun tak tahu nak cakap apa. Tak tahu kat mana sekarang. Tapi kita menuju ke Sigar Village lah. Kita lalu, dia ada dua laluan. Satu laluan biasa, jalan apa? Jalan tar. Satu lagi yang ni lah, off-road. So aku pilih yang off-road. Tapi memang kau-kau tau, berpasir je ni kan. Berapa kali motor mati, terbenam. Aduh, tapi inilah pengalaman.
Ya Allah, tak dapat kat mana-mana tau. Kat sini je ada. Memang best gila. Alhamdulillah. Sorang-sorang pula tu. Alhamdulillah. Di tengah kesibukan meneroka alammu, aku berhenti seketika untuk menunaikan kewajipanku sebagai hamba. Sukar untuk digambarkan ketenangan ini. Saat dahi menyentuh bumi, gunung-gunung dan mentari senya menjadi saksi kebesaranmu. Alangkah bersyukurnya aku diberikan kesempatan melihat keagunganmu.